Kamu tahu tak maksud nombor IP rating dekat smartphone korang? Maksud IP rating adalah singkatan kepada Ingress Protection Rating, bermaksud ia nak tunjukkan tahap phone kita ketahanan habuk dan juga air. Terdapat beberapa IP rating seperti contoh maksud IP68 untuk nombor 6 anti habuk sepenuhnya dekat phone korang. Untuk nombor 8, phone ni pula boleh kena air sedalam 2 meter selama 30 minit. Contoh phone ada IP68 macam di tangan saya ni, iPhone 16. Masuk dalam air pun selama 30 minit tak ada masalah. Sedar. Manakala contoh untuk IP53 pula, untuk nombor 5, phone ni boleh tahan setakat debu-debu yang kecil. Tapi tak sekuat nombor 6 yang macam tadi. Nombor 3 pula, hanya setakat percikan air sahaja. Contoh, phone ada IP53 rating, tangan korang basah, nak type, nak pegang phone, tak ada masalah. So, korang dah tahu apa maksud IP rating? Pilih phone IP rating untuk keperluan diri sendiri. Makin tinggi rating dia, makin baguslah prosesor dia. So, tulis IP rating phone korang di ruang komen. Jangan jadi katak di bawah tempurung. Mari saya ajar cara guna smartphone.